Halo, selamat pagi kawan-kawan. Saya Fatin, sales advisor dari JB Auto. Jadi hari ini saya nak review satu biji kereta yang menjadi idaman juga kepada para remaja sekarang, iaitu Toyota Harrier tahun 2014 2.0 Auto. Sungguh pun tahun 2014, kereta ni register pada tahun 2018. On the road lebih kurang 83,500 sahaja. Boleh loan selama 5 tahun. Nak tahu bulanan dia? Tunggu hujung video ni. Datang dengan interior yang sangat kemas. Ada semi leather seat. Lepas tu dashboard dia dual tone. Sangat kemas, nampak cantik, nampak elegan. Ada juga multi-function steering. Selain itu, yang paling saya suka ialah konsol bahagian tengah dia yang nampak sangat-sangat elegan. Datang dengan radio touchscreen. Gear knob dia juga datang dengan semi-auto. Nak pakai auto boleh, nak pakai manual pun boleh. Seat belakang yang cukup luas, lebih kurang macam gaya bos-bos. Nak letak air, dua-dua pun boleh juga. Kapasiti nak letak luggage pun besar juga. Ini bukan boleh bawa balik kampung je, isi bag golf pun banyak. Jadi nak tahu bulanan dia berapa? Serendah 1,700 sahaja. Boleh loan lagi selama 5 tahun. Nak dapat dekat mana? Tentulah dekat JB Auto World. Jadi saya dekat sini, tunggu anda. Kalau lambat, bye-bye.